Selamat datang and Assalamualaikum. So now we are in Podcast Bina edisi TVET yang kita adakan special bersempena ASEAN TVET Friendly Match 2025. Dan tema kita pada hari ini untuk memperkasa tenaga kerja masa hadapan melalui kemahiran, inovasi dan kesiapsiagaan industri. And together with me for today's episode, kita ada special guest of honor, which is wakil daripada CIDB Malaysia sendiri. Selepas ni saya akan introduce siapakah tetamu jemputan kita. And with me, I am Dina, your host today for Bina Podcast. It's time untuk I introduce kita punya special guest of honor. So we are so happy, we are so berbangga sebenarnya walaupun within CIDB Malaysia sebab nak dapat figura hebat, especially yang orang kata champion in TVET agenda di dalam CIDB sendiri dan juga the whole Malaysian construction industry. So bersama saya Encik Suhaimi Mansur, Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia. Selamat datang. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kerana memenuhi orang kata jemputan kita khas untuk kita berkongsi. Dan saya rasa ini macam tadi saya mention, sesi kali ni, episod kali ni special bersempena dengan ASEAN TVET Friendly Match 2025. Alang-alang dah bercakap pasal that friendly match tu, teaser sikit je ASEAN TVET Friendly Match tu. Teaser sikit. Teaser dulu. ASEAN TVET Friendly Match adalah satu platform untuk menguji kemahiran. Platform menguji kemahiran. Okey, kita lock kat situ. Itu je dia punya teaser. Platform menguji kemahiran. So hari ni kita akan bercerita, kita nak berkongsi, berdiskusi mengenai kemahiran. Sekarang ni tadi dah cerita sikit pasal that teaser friendly match tu. So now kita nak kenal lah juga dengan kita punya tetamu. Walaupun dalam satu keluarga besar CIDB, tapi kita nak guna kesempatan ni, audience kita nak kenal siapakah figura hebat daripada CIDB Malaysia kita. So mungkin Cik Suhaimi boleh cerita sikit you punya journey di CIDB dan why you are here mewakili untuk berkongsi mengenai TVET agenda di CIDB. Okey, terima kasih Dina. Okey, untuk kasih supaya dinyatakan, nama saya Suhaimi bin Mansur. Mula berkhidmat bersama CIDB 1 Mei 1996. Tapi sebelum tu saya pernah bekerja di agensi swasta lah, yang mana kerja pertama saya sebagai kerani tapak bina. Dan saya bermulalah perjalanan belajar kemahiran dalam industri pembinaan. Dan itulah orang kata permulaan pegang cangkul dan sebagainya lah. Tempoh 5-6 tahun peluang untuk masuk CIDB, join CIDB. Dan saya melihat CIDB adalah satu orang kata platform untuk merubah industri pembinaan pada permulaan pertumbuhan tu. Masa itu semua orang tak kenal, tapi dalam tempoh 2 tahun CIDB orang kata meletup dalam kancah agensi di Malaysia ini. Dan seterusnya antara agenda yang terpenting dalam CIDB adalah untuk memperkasakan tenaga mahir dalam industri pembinaan terutamanya di Malaysia. Di situlah mulanya CIDB mengorak langkah untuk mengadakan pelbagai pelatihan dan juga penilaian agar kita ni bersedia untuk meneraju industri pembinaan dengan kekuatan tenaga tempatan. Okey. Nice introduction mengenai your history 1996. Masuk kan? CIDB. Masuk CIDB. So 30 tahun. Lebih kurang. Lebih kurang. 30 tahun. Wow. It's bukan nombor yang orang kata bukan nombor biasa-biasalah. 30 tahun pengalaman. Maknanya dah I bet memang dah banyak dah you punya bakti to CIDB, melalui CIDB kepada construction industry as a whole. And macam hari ni people sekarang ni I rasa kalau bercakap pasal TVET ni, semua orang duk bercakap pasal TVET. Even TVET ni dah jadi satu agenda nasional. Betul Betul. Dan baru-baru ni negara kita baru saja selesai menyambut hari TVET negara. Betul? Di Melaka. Betul. Berlangsungnya di Melaka. Dan I believe CIDB also participating and support that TVET. Sepenuhnya. Sepenuhnya. Maknanya memang CIDB ni pushing and champion in TVET construction industry. Okay.
saya tertarik. Ramai orang cakap pasal TVET. TVET situ, TVET sini, institusi TVET banyak. Tapi boleh tak Cik Suhaimi share sebenarnya apa definisi TVET tu? Kod nanti semua orang salah faham. Betul. Okey. Untuk TVET ni akronim TVEAT, bukan namanya TVET sebenarnya. Betul Technical Vocational Education Training, yang mana fokus kepada kemahiran. Secara umumnya dia dapat pelbagai jenis kemahiran dalam Malaysia ni. Tapi bagi SIDB, TVET ni tertumpu kepada industri pembinaan. Yang mana dalam industri pembinaan ini sendiri bukannya tertumpu kepada bangunan, tapi pelbagai sektor lain. Contohnya electrical, mechanical, lagi satu adalah oil and gas dan sebagainya. Dan kita melihat orang kata TVET ni merupakan salah satu bidang yang mana boleh dipelopori oleh warga tempatan sepenuhnya. Ia adalah satu orang kata nampak kurang glamour, tapi dengan pendekatan yang ada sekarang ni, dengan pendedahan yang ada sekarang ni, kita akan cuba ubah paradigma tu. Kita tak naklah orang kata TVET ni adalah orang kata pilihan kedua dalam kehidupan. Tak sebenarnya. Okey. Pilihan kedua dia macam lain macam pula bunyi pilihan kedua tu. So since Cik Suhaimi dah sebut pasal pilihan kedua, saya rasa saya nak tanya ni berkaitan tu lah. So ya betul, saya rasa saya pun kena bersetuju lah bila dulu persepsi kita ingat TVET ni macam kalau you tak excel in academic kan dulu lah zaman-zaman kita, kalau SPM tak berapa okey resultnya ataupun PMR ke dah kayaknya tak sukses, lepas tu pergilah belajar kemahiran kan. Mungkin itu yang dimaksudkan dengan pilihan kedua yang Cik Suhaimi cakap tadi. Tapi soalan saya, macam mana sebenarnya dan kenapa pentingnya kita nak ubah naratif that sebenarnya TVET ni bukan pilihan kedua, especially to mak ayah ke, family ke, untuk anak-anak ni. Kita bila lihat orang kata evolusi perubahan TVET dalam Malaysia ni, kita dari segi nama pun dia ada satu perubahan. Kemahiran, teknikal dan akhirnya TVET. Dan kita boleh lihat bahawasanya kenapa dia dipanggil pilihan kedua pada dahulu kala. Dahulu kala tu, lama tu. Dan orang kata disebabkan orang kata keterampilan dan bagaimana orang kata kita memberi orang kata pendedahan mengenai peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan berbentuk kemahiran ini sendiri. Dan industri pembinaan ini pun dulu orang kata kurang minatnya sebab dia maklumat tu tak sampai sepenuhnya. Sebenarnya dalam kemahiran ni itu adalah kerjaya yang orang kata sekarang very demanding. Kalau contohlah sekarang ni, kalau nak baiki pipe kat rumah, siapa nak panggil? Orang kemahiran juga. Akan melalui satu proses latihan yang mana kita tentu sahkan dia kemahiran untuk laksanakan benda ni. Dan benda ni orang kata kalau kita tengok ada populasi penduduk di Malaysia ni sendiri, orang kemahiran ni boleh membantu untuk meringankan beban dan juga orang kata keluh kesah penduduk rumah lah. Bila orang rumah ada kerosakan, orang kemahiran lah dia cari. Dia takkan cari dari babasnya. Dan orang kata kita boleh lihat bahawasanya peluang ni kita cuba untuk perkembangkan atau meluaskan kepada warga tempatan. Yang mana itulah peranan CIDB di sini untuk memperkasakan TVET ni agar orang kata dia adalah setara dengan kerjaya-kerjaya lain. Dan sebagaimana yang semua maklum, ini adalah satu kerjaya yang tak menonjol, bak kata orang zuhudnya. Dan juga inilah kerjaya boleh dikatakan jutawan senyap. Bahawasanya dia punya orang kata permintaan yang tinggi, hanya kadang tak cukup tangan. Sebab kalau kita lihat bagaimana ni pelajar-pelajar yang kita tunjulkan, yang berjaya dalam TVET ini sendiri, dia menunjukkan kejayaan yang orang kata jauh daripada persepsi yang dulu. Sebab tu orang kata kita dalam CIDB kita perlu ketengahkan perkara ni. Kita orang kata kena memurnikan balik kerjaya ni agar orang kata mendapat sambutan daripada masyarakat.
Tadi Cik Syahmi explain mengenai keterampilan kan, pendedahan dan juga fungsi CIDB, macam mana nak support this. But I believe untuk support this is the national agenda, bukan agenda CIDB semata-mata. Betul. Of course banyak institusi TVET di negara, and I did some study lah. Total institusi TVET di satu Malaysia sebanyak 1,398 numbers of institusi yang berkaitan TVET kan. So, dan of course CIDB pun ada kan, kita ada ABM, Akademi Binaan Malaysia. Tapi soalan saya yang seterusnya, saya nak tanya, CIDB dah jelas apa yang you punya fungsi, peranan, apa, how you push that agenda. Tapi peranan pendidikan teknikal yang lain, and you dah provide this banyak kursus, latihan, kemahiran, tapi nak mesh dengan tenaga kerja pula, dengan industri. Apa peranan dia dan macam mana you guys do that? Antara yang kita laksanakan di peringkat IBN adalah kita ada buat latihan bersama dengan industri. Dan industri akan melihat orang kata potensi pelajar-pelajar CIDB itu sendiri. Dan pada yang sama, dalam CIDB ini bukan sekadar melatih, tapi kita memberi pengiktirafan ataupun kita mengakreditasikan persona-persona binaan yang sedia ada dalam Malaysia ini sendiri. Dengan itu, orang kata peranan CIDB bukan sekadar melatih dan mengeluarkan tenaga kerja mahir, tapi kita membuat satu penilaian kepada persona-persona binaan di Malaysia ini agar orang kata industri ini sentiasa di standard dia di peringkat yang tertinggi. Dan boleh kita lihat dengannya ada dia dua komponen ni, industri akan lebih dekat pada CIDB dan melihat apa yang dikeluarkan oleh CIDB ni menepati keperluan mereka. Dan kita dapat lihat bahawasanya dengan adanya pendedahan ni kepada industri dan pentauliahan yang telah kita berikan kepada pelajar-pelajar yang dapat kelulusan bersama CIDB atau ABM ni sendiri, ia akan memberi orang kata confidence level kepada industri itu sendiri. Faham. So kiranya tadi I nak relate, you ada mention pasal jutawan senyap kan, zuhud. Sebenarnya kerjaya dalam TVET ni memberi hasil pulangan gaji yang tinggi lah sebenarnya. So maksudnya tadi saya cuba nak relate that program yang CIDB buat macam selain daripada latihan, you iktiraf, you akreditasi, itulah yang orang kata become the standard lah. Maknanya that ada akreditasi daripada CIDB, join latihan CIDB yang dah diiktiraf, barulah layak you diberi gaji setara itu. Yeah, betul? Betul. Itulah yang menunjukkan, membezakan antara yang skill dan unskill. Betul. Okay. Rasa hopefully macam dah clear sikit. Dan yelah, takut nanti kan kita duk sebut, duk nak support on the TVET agenda apa semua, tapi sebenarnya kita sendiri pun tak clear macam mana orang TVET ni ada masa depan yang cerah. Dan macam mana nak ubah tadi kan, kata pilihan kedua supaya jadi mainstream kerjaya. Rupanya dengan itulah, dengan ada akreditasi, ada sistem yang dah komprehensif. Salah satunya daripada CIDB lah. Tadi dah cerita pasal peranan CIDB, fungsi CIDB. TVET ni is national agenda. Okay? Of course berkaitkan dengan Malaysia Madani lah. So soalan saya yang seterusnya, Cik Suhaimi, bagaimana TVET ni sendiri dia menyumbang kepada aspirasi Malaysia di bawah kerangka Malaysia Madani? Soalan dia bunyi macam serius sangat ni, tapi memang kita nak tahu apa komponen dia dan how kita nak laksanakan. Dia bila bercerita pasal Madani ni, sebenarnya CIDB telah mengadaptasi peranan Madani dalam latihan, yang mana CIDB memberi sumbangan penuh kepada pelatih-pelatih tempatan untuk menjalani latihan, sama ada jangka pendek dan jangka masa panjang, yang mana CIDB menyumbang daripada kos pembelajaran pelajar-pelajar teknikal ni daripada hari bulan masuk sehingga dia keluar. Atas tu juga CIDB pun beri wang saku untuk orang kata dia berbelanja sikit lah. Dan benda ni telah dilaksanakan lebih kurang hampir 25 tahun. Dan CIDB orang kata secara
armnya bergerak di belakang tabir. Hanya kita membantu untuk mempromosikan perkara ini kepada bakal-bakal pelatih. Dan pada masa yang sama, kita pun dalam program akreditasi ini sendiri, kos pelaksanaan dengan yuran yang dikenakan adalah orang kata telah di-adopt kosnya oleh CIDB hampir 70%. Dan hanya orang kata warga tempatan yang kita akreditasi ni hanya perlu orang kata menyumbang sebahagian kecil daripada kos keseluruhan. Dan perkara ni orang kata adalah salah satu orang kata peranan CIDB untuk meningkatkan industri pembinaan dan memudah cara kepada warga tempatan untuk mencuburi industri itu sendiri, dan juga ini ada peluang untuk mereka berkembang. Yang mana dalam CIDB ni, kemahiran ni kita mendapat pengiktiraf secara tak langsung daripada negara-negara luar, terutamanya negara blok-blok belah Timur Tengah. Yang mana bila antara kita dapat maklum balas, pelatih kita yang telah dapat akreditasi dan kemahiran dengan CIDB, pihak sana orang kata mengguna pakai dan mengiktiraf. Walaupun orang kata kita tak adalah membuat MOU atau MOA dengan negara-negara luar, tapi kemahiran itu memang diiktiraf. Dan maksud di situ juga kita punya skill ataupun modul latihan kita ni setara diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ya, betul. Kan? So maksudnya proses yang tadi proses akreditasi latihan CIDB ni, of course lah, kita dah follow all the standard and guideline yang sepatutnya, dan it's sebenarnya proven. So nak relate kepada tadi, saya tertarik, Cik Suami banyak cakap that kita punya pelatih-pelatih ni dapat high demand dan bekerja dan jadi jutawan di sana, tapi zuhud, ramai yang tak tahu. Tapi mungkin kita nak guna peluang ni, mungkin kita boleh share dengan kita punya audience, kalau macam kemahiran ni banyak, you cakap tadi kan, not only in construction, tapi of course, I nak tanya ni, kalau boleh you fokus bidang kemahiran dalam pembinaan, yang mana yang paling high demand? Kot lepas ni, bila audience kita dengar, lepas ni dia nak join training, dia ambil training tu. Jadi kaya, high demand. Okay. Dia antara kita trade yang kata boleh membuka peluang sampai ke taraf keusahawanan. Sebagai contohnya penghawa dingin. Yang mana bila kita tengok dalam penghawa dingin itu sendiri, bila saya sendirilah untuk orang kata panggil orang untuk menyelenggara penghawa dingin di rumah lah. Kos untuk menyelenggara satu penghawa dingin pun daripada 150 sehingga ke 300. Kita boleh dekat itu bos satu unit. Dan kita boleh tengok orang kata usahawan yang ni dengan kemahiran, dia dapat menyelenggara dengan cepat dan cekap, dan itu orang kata itulah peluang dia untuk menambah pendapatan. Dan perkara yang lain yang kita boleh nampak adalah dalam perancah. Perancah ni scaffolding. Adalah scaffolding. Yeah. Bila kita bicara pada perancah atau scaffolding ni, dia lah orang kata demand di mana ada pembinaan, di situlah perancah atau scaffolding ni guna pakai. Tak sama ada di bangunan ataupun di penyelenggaraan mana-mana tempat. So orang kata benda ni dengan kemahiran yang ada dan juga peluang untuk belajar mengenai keusahawanan, ia boleh bentuk satu ekosistem ekonomi untuk industri pembinaan itu sendiri. Dan termasuk juga yang lain-lain. Sebagai contohnya tukang paip. Tukang paip menjadi latihan dan dapat iktirafan melalui CIDB dan juga SPAN contohnya. Dan mereka adalah orang kata diperlukan sentiasa dan di mana-mana. Sebab kita boleh lihat dengan keadaan infrastruktur pembinaan sekarang ni, ada kawasan-kawasan dia perlu penambahbaikan atau perlu diselenggara. Inilah kata individu-individu yang diperlukan untuk memastikan infrastruktur ni dapat dijaga dengan baik, dibaik pulih dan diselenggara. Okey, tu antara orang kata trade yang famous dan senang nak jadi kaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kena kerja betul-betul lah kan. Kena kerja keras lah. Kena kerja keras lah.
Apa-apa pun kena usaha. Okey, tapi saya tertarik juga nak tahu, nak explore lebih. Sebab kemahiran ni meluas kan. Tadi yang Cik Suhaimi share tu, I rasa yang macam sebab yang dah mature lah kiranya, yang pioneer in kemahiran kan. Menyelenggara aircon, plumbing, apa tadi, on scaffolding. Tapi sekarang ni kita banyak orang panggil term emerging technology. Teknologi muncul yang baru. Contoh macam drone for example. Dan saya nak cuba kaitkan dan cuba juga mungkin Cik Suhaimi boleh berkongsi contoh teknologi baru yang pun orang kata tengah meningkat naik. Jadi pilihan juga untuk trade TVET ni. Okay. Dalam CIDB melalui Akademi BIM Malaysia, CIDB sebenarnya melengkapkan infrastruktur latihan dalam ABM. Yang mana salah satu infrastruktur yang kita tambah baik atau kita perkenalkan adalah simulator. Dan simulator ni adalah orang kata satu orang kata komponen yang digunakan pakai secara digital. Dan orang kata kemahiran boleh dibentuk di situ. Dan bila kemahiran dibentuk di situ, barulah boleh kau kata ke arah ke fasa dan seterusnya, yang mana yang lebih orang kata hands on, boleh pegang, boleh rasa. Sebab tu orang kata dalam simulator ni sendiri, bagi negara-negara yang dah maju, contohnya Jerman dan sebagainya, dah ada satu peringkat, simulator ni adalah tools untuk buat kerja di tempat lain. Sebagai contohnya, kalau kita ni, kalau dalam bidang pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh, ini mungkin kita boleh perkenalkan KJJ, kerja jarak jauh. Salah satu benda yang digunakan pakai dalam teknologi ini adalah dalam plane operation, yang mana dia bekerja di Jerman tapi projeknya di Timur Tengah. Dia menggunakan teknologi simulasi ni kata satu level yang lebih tinggi untuk dia mengawal atau melaksanakan kerja. Tak mengira, aku kata tak perlu berada di tapak bina. Sebab tu orang kata dalam pembangunan teknologi ni, kemahiran ke arah penggunaan teknologi ni kita kena tekankan. Sebab bukannya orang kata kita budak-budak sekarang atau pelajar-pelajar sekarang ni mahir dalam permainan video game dan sebagainya. Tapi benda tu adalah satu orang kata telah diubah sesuai untuk sebagai satu kerjaya. Mungkinlah bila Malaysia ni bersedia, teknologi itu boleh digunakan pakai. Okey. Tapi tadi Cik Suhaimi ada sebut ABM, Akademi Binaan Malaysia pun dah ada that kind of simulator. Adakah maksud dia modul di ABM pun dah guna simulator tersebut sebagai tools? Ya. Student kita dah boleh access. Dah boleh dah. Kepada simulator tersebut. Antara simulator yang kita perkenalkan adalah untuk tower crane menara dan juga welding. Benda tu orang kata salah satu orang kata modul pembelajaran yang kita perkenalkan, dan kita menjinakkan pelajar-pelajar kita dalam penggunaan simulator ni agar mereka orang kata lebih pantas belajar. Dan pada yang sama adalah satu cost efektif kepada pengurusan ABM tu sendiri. So jadi dah terbukti lah sebenarnya, back to yang awal-awal kita tanya tadi kan, orang kata TVET ni pilihan kedua, orang tak menarik, orang tak nak join TVET sebab macam tak popular, kan. Tapi based on you punya cerita tadi, sebenarnya ialah bila you betul skill, demandnya tinggi, gajinya tinggi, boleh jadi kaya, betul, kerja dekat overseas. Dan juga and sebelum nak dapat kemahiran tu, macam ABM sendiri pun dah sediakan ruang orang kata ataupun cara pembelajaran yang interaktif. Simulator. Okay, next question. Macam mana nak join ABM? Susah ke? Sebenarnya ikutkan kemasukan ABM ni 24 jam satu hari, tak ada tutup pun. Oh, sampai macam 24/7 lah orang panggil. Macam 7-Eleven pun ada juga, tapi tak boleh cakap 7-Eleven kan. Dan orang kata adalah peluang, aku kata, pelajar-pelajar kita untuk mencuburi ni TVET ini sendiri dan menerusi Akademi Binaan Malaysia. Hanya perlu melayari
laman sesawang Akademi Bidang Malaysia tu sendiri memang mudah dan daftar. Dan kita boleh daftar lebih kurang 6 pusat latihan yang akademi seperti Utara, Timur, Barat, Selatan, Sabah dan Sarawak, termasuk Pantai Timur lah. Timur Dara tadi. Termasuk CIDB Tech, yang mana CIDB teknologi yang berhad ni lebih tertumpu kepada industri oil and gas, dan bagi orang kata kerja non-NDT, non-destruction test, dan juga orang kata sebagai jurugegas ataupun welders. So 6+1. Ya. Yang option pusat latihan berasaskan kemahiran TVET. Betul. Yang disediakan oleh CIDB. Dan tadi sebenarnya benda tu banyak subsidi kan daripada CIDB. Dapat allowance lagi. Ya, betul. Masuk, dapat skill, dapat kemahiran, dapat allowance lagi. Ya. Dia kalau ABM ni, adakah kos-kos tadi bila kita nak cakap kalau you nak join the kursus dia, tempoh kursus dia pula macam mana? Dia kursus dia ada kursus jangka pendek dan juga jangka panjang. Sebagai contoh, jangka pendek 3 bulan lah. Dalam tempoh 3 bulan, boleh orang kata dapat kemahiran. Sebab ABM ni menyediakan latihan bagi tujuan bekerja. Sebab tu CIDB ni menetapkan kita fokus kepada latihan yang berbentuk kemahiran dan bersedia untuk bekerja terus. Dan bukannya orang kata perlu melalui proses lain. Dan juga yang terpanjang pun 3 tahun, yang membabitkan orang kata kemahiran yang tingkat tinggi, membabitkan electrical daripada phase 1 sampailah kita jadi boleh jurus penjaga jentera. Okey. So jadi ada pilihan latihan jangka masa pendek sependek 3 bulan dan juga 3 tahun. Ya. Boleh macam-macam. Ada 7 lokasi, 7 pilihan 6+1 tadi di seluruh negara. Sabah Sarawak tak tertinggal. Ya, betul. Sabah Sarawak pun ada. So jadi, dan dia bukan hanya untuk belia ya, ABM ni. Ya, ABM ni kalau untuk tujuan latihan yang fokus kepada belia, dan juga pusat latihan bagi personal binaan yang sedia ada untuk menambah kemahiran ataupun mendapatkan pengiktirafan. Kalau bahasa mudah lah kan, kalau audience kita nak faham. Belia ni macam budak-budak baru lepas SPM. Ya. Kan? Itu golongan belia lah. Golongan belia ni orang kata umur daripada 18 hingga 35 tahun lah. Oh, nasib baik saya belia lagi. 18 ke 35 tahun belia. So jadi yang personal binaan tadi tu yang bekerja dalam industri dah. Yang dah ada experience, pengalaman di dalam industri. Ya, Itu tapi kategori kadang-kadang dia waktu personal. tak ada pengiktirafan. Okey. Hanya perlu diingatkan lah, dalam Akta 520, semua tenaga kerja mahir perlu mendapatkan pengiktirafan atau perlu diakreditasi oleh CIDB. Itu adalah peruntukan undang-undang. Itu memang dah wajib kan? Memang wajib kalau sebenarnya. tak ada pengiktirafan tersebut, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didenda sehingga RM5,000. Tu dia. Siap boleh dah keluar dah pasal saman apa semua. So maknanya CIDB memang betul-betul serius. Orang kata nak push on this agenda dan on this initiative. Okay, menarik. Saya pun rasa macam dah okay. TVET maknanya memang satu pilihan yang yalah, dan kemahiran sekarang bila you cakap not only kemahiran yang zaman-zaman dulu tu lah, yang lama-lama tu kan, simulator dulu. Yalah, anak-anak kita sekarang suka main game. I cuba faham tadi that simulator ni sebenarnya is a game lah. Betul. Tapi you boleh jadikan kerjaya yang boleh dapat pulangan yang lumayan. Ya, betul. Menarik. So memang itulah, patutlah sekarang ni semua orang talking about TVET. So kita dah boleh relate Tadi saya pun nak tahu lebih. Kita dah bercakap pasal ABM Akademi Bidang Malaysia. Total ada 6 di seluruh Malaysia. Boleh tak Cik Suhaimi bagi success story, petik 2-3 nama student ataupun dia punya hasil kebanggaan CIDB? Ya, macam tahun lepas kita ada sediakan anugerah ikon pembinaan kepada bekas-bekas pelatih CIDB. Antara yang mungkin tak nama saya tak ingat, tapi saya tahu trade dia adalah dalam sebagai welders. Sekarang ni bila kita tengok sebuah welding industry ni, dia tumpu kepada kawasan perumahan dan membuat pagar dan sebagainya. Dan benda tu high demand dia tu sampai tak cukup tangan lah.
Orang dia kata keperluan tu. Dan juga yang bekerja di platform di oil and gas di tengah-tengah laut tu. Dia bawa crane. Dan dia punya orang kata kalau pendapatan tu lah kan. Kalau jurutera tu mula masuk kerja tu gaji dia lebih tinggi daripada jurutera. Tapi dengan kamera ni ada, dengan orang kata kesanggupan dia untuk menghadapi cabaran, tu pulangan dia lah lumayan. Dan ada juga company orang kata yang mempunyai orang kata dia punya keuntungan tahunan antara 1 juta, 3 juta pun ada juga. Tapi itulah mereka-mereka ni bila menjadi satu usahawan, sejarah dan pencapaiannya tak dicerita sepenuhnya lah kepada masyarakat. Sebenarnya mereka ni semua alumni ABM. Yes. So maknanya memang kalau dikumpulkan kembali rasanya kalau satu ni boleh show that inilah semua mereka-mereka yang dah dilatih, yang CIDB bagi allowance tadi tu. Join the short course. Bermula dari situ. Okey, menarik. Okey, lepas tu tadi kita duk cerita banyak sisi-sisi yang menarik mengenai TVET ni, macam peluang, potensi, apa benefits. Tapi of course, the journey of how CIDB drive, not only CIDB lah, agensi-agensi lain yang kita harus bagi kredit sebenarnya. Tapi apa yang saya nak Cik Suhaimi kongsikan, what are the main challenges? Of course ada. Apa dia? Boleh cerita sikit. Dalam TVET ni adalah orang kata persepsi masyarakat tu satu. Dan dalam untuk mengubahkan persepsi masyarakat ni, kita perlu orang kata bekerjasama dengan lain-lain agensi. Sebagai contohnya JPK, Jabatan ni Pembangunan Kemahiran, yang mana yang selama ni dia lah tulang belakang pada TVET ni. Tapi yang khasnya untuk industri permainan adalah melalui Kementerian Kerja Raya, pelaksana adalah CIDB. Dan cabaran-cabaran ni bila kita lihat adalah penerimaan masyarakat atau pelajar-pelajar yang baru dengan orang kata cabaran generasi muda sekarang ni. Bila orang kata gig industri ni mula orang kata mengaburi dalam industri pekerjaan ni, dan kita perlu lihat juga cabaran utama CIDB adalah untuk menjadi satu tenaga kerja tempatan untuk mengatasi kebanjiran pekerja asing. Itulah orang kata antara mandat yang utama CIDB tengah jalankan. Dan kita lihat bila orang kata environment ataupun suasana pekerjaan ni juga adalah satu kita kena ubah daripada persepsi dan juga tanggungjawab majikan. Sebab tanpa gabungan ataupun kerjasama ni, benda ni tak akan bergerak dengan lancar lah. Dan kita boleh lihat yang mana yang berjaya dengan usaha yang telah dilaksanakan dengan dengan bimbingan oleh pelbagai pihak, kita boleh lihatlah dia secara terbanyak membantu industri pembinaan itu sendiri dan menjadi tulang belakang kepada industri pembinaan. Dan kita pun dalam krisis dunia sekarang ni, kebanjiran pekerja-pekerja asing dan sebagainya, kita memberi peluang yang mana dengan peluang yang disediakan melalui CIDB ni, tanpa orang kata mengeluarkan kos yang tinggi, hampir 0%, yang mana dapat menambah lagi pengetahuan dan juga secara tak langsung membantu membina industri permainan di negara. So maknanya of course lah kan, cabaran tu banyak. Tapi saya rasa bila nak tengok for the past few years ni lah, especially di bawah Kerajaan Madani ni juga, that TVET menjadi agenda utama. Dan saya rasa mungkin ini jugalah salah satu we can say like satu kejayaan based on the hurdles, cabaran yang all these player TVET cuba push and everything. Dan saya rasa nak kaitkan dengan persepsi tadi, dia dah mula berubah. Kan? Macam people start to look that TVET is no longer second option. Sebab yalah dengan teknologi baru, simulator tadi kan. Dan ada juga saya rasa saya nak minta juga pandangan Cik Suhaimi sekarang ni, macam kita nak buat rumah ni pembinaan,
dengan keadaan yang cepat, segera. Dan CIDB juga ada drive this IBS. We call it IBS technology, and I believe IBF ni is also part of the skill kemahiran lah, part of TVET lah kalau kira kan. Betul. So based on your experience dan agenda IBS pun dah lama. Betul. Agenda IBS ni pun lama. Ada tak dia punya impact, yang boleh orang kata bila TVET ni pun dah diterima oleh pihak ramai, audience dah terima, and then benda ni ada bagi impact positif ke tak ke macam teknologi macam IBS, modular dan sekantannya? Ada. Ya, macam mana tu? Ya, kalau kita ke IBS ni, industrial ni building system, yang mana kalau kita tengok trade yang CIDB melalui ABN tawarkan banyak membantu dari segi orang kata penyediaan di peringkat akhir IBS tu sendiri. Yang mana kalau komponen-komponen IBS tu dia tentu tenaga kerja yang mahir, sebagai contohnya tukang pipe dan tukang ni konkreter, dia akan orang kata memberi sumbangan dalam industri IBS ini sendiri. Dan secara tak langsung juga dalam program CIDB ni menerusi ABM ni, kita kau menawarkan juga kata pemasangan IBS orang kata secara asas kepada kontraktor-kontraktor tempatan. So bila kita gabungkan ni, benda ni bukan terhad kepada peranan kerajaan saja, tapi pihak swasta pun dah mula. Kalau kita tengok sekarang ni mula dipopularkan dan kata tiny house, rumah kecil. Sekarang ni mula diperkenalkan. Kalau kita tengok di laman di sosial media, kalau ada kontraktor menawarkan tiny house. Kalau kita tahu memang banyak. Tapi orang kata dia adalah satu sudut pandang ataupun satu benda peluang yang orang kata yang tak meluas lagi. Tapi secara tak langsung, siapa yang akan orang kata membina tu? So ini adalah peluang tenaga kerja tempatan untuk cuba bersama. Dan kita pun tak galakkan pekerja tempatan ataupun belia-belia tempatan untuk berani untuk orang kata mencuburi dalam bidang-bidang ni. Sebab IBS, BIM, Building Information Modeling, itu kan perlu kemahiran. Sebab dalam Building Information Modeling itu sendiri, kita bukan sekadar kemahiran, pengalaman individu tu boleh menyumbang dalam BIM itu sendiri. Sebab dalam BIM ni adalah satu proses untuk mengenal pasti persediaan dalam melaksanakan kerja sebelum kerja fizikal dijalankan. So orang kata benda ni amat meluas. Hanya peluang dan bagaimana sajalah orang kata yang perlu kita terokai. Ya, nak explore tu lebih kan macam mana. Dan kita sendiri kena create that peluang, opportunity tersebut. Kalau kita tak create, siapa lagi? Betul? Setuju? And tadi bila kita cakap sikit pasal IBS, buat rumah, tiny house, menarik. Macam saya nak sentuh sikit lah bercakap pasal tiny house kan. Macam sekarang ni pun kita punya podcast, Bina Podcast Studio ni sebenarnya kita berada di setting IBS Home. Yang mana sebenarnya ini adalah rumah contoh, a sample house yang dibangunkan oleh CIDB Malaysia nak showcase teknologi IBS. Betul? Ya. So maknanya memang kita nak CIDB macam-macam lah sebenarnya dah buat kan. So macam kita utilize kita punya IBS Home sample house, kita convert jadi podcast punya studio, and then kita kupas pula teknologi IBS dan TVET dalam this living proof of building. So dah sebenarnya kat sini pun dah menunjukkan apa lagi yang kan. Apa lagi yang kita nampak masyarakat keluar tu macam di sini pusat IBS menyediakan orang kata rumah-rumah contoh IBS untuk dilawati, untuk orang kata kita tengok macam mana rumah-rumah IBS ni boleh memenuhi kehendak pelanggan-pelanggan yang akan datang dalam industri perumahan. Ini adalah peluang untuk kenal, sebab orang kita akan melihat rumah-rumah contoh ni sebagai memberi inspirasi kepada mereka-mereka yang nak buat rumah, terutama di tiny house. Bagi rumah contoh ni adalah salah satu contoh rumah tiny house
yang berkonsepkan IBS. Yeah. So rasanya Puan Dina kena bagi alamat lah. Ya, sebenarnya kalau yang interested nak datang merasai pengalaman macam kita berdua kan dalam studio IBS Home ni, boleh datang ke kompleks CIDB di Chan Shaolin Cheras, ataupun boleh je terus berhubung dengan CIDB IBS. Mereka lah yang akan orang kata assist and guide macam mana nak access kepada show house yang kita provide ni. Sebab tempat ni bukannya dihaskan untuk industri pembinaan, tapi dihaskan kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Sama ada belia ataupun yang telah bekerja. Betul. Ya. Sebenarnya tiap-tiap minggu kita tak miss dapat visitors. Memang rugi tak lawat. Memang rugi tak datang. Memang tak kena bayar pun. Ya, tak kena bayar. You boleh dapat like it's like a live museum. Kita bawa tunjuk rumah yang bangunkan guna teknologi terkini yang dibuat oleh mereka-mereka yang berkemahiran. TVET punya personal tadi, belia tadi. So memang macam-macam lah kita tunjuk sebenarnya kan. Peluang usahawan pun ada di sini. Betul. Kita match kan. So datanglah. Dia terus promote kan. Datanglah ke IBS Home di Chan Shaolin Cheras. Dekat je, just nearby KL. Okay. So tadi kita dah cakap benda yang santai sikit. So tapi yelah CIDB Akta 520. Besar sebenarnya tu. CIDB ni ada kuku yang Tanggungjawab. Okey lah. Kita guna perkataan tanggungjawab lah kan. Okey. Bunyi ganas pula kata kuku tu kan. Okey. CIDB ada tanggungjawab yang besar. Ya. In term of to govern regulatory body for construction industry di Malaysia. Dan saya nak guna peluang ni nak tanya sikit supaya Cik Suhaimi boleh kongsikan, nak sentuh sikit on the dasar dan polisi on the TVET ni. What are our status right now? Kita dalam TVET ni sendiri, kita akan ke arah latihan yang high demand dan juga yang latihan yang berprestasi tinggi. Sebab dalam latihan ni dia punya range tu amat luas. Dan mana CIDB akan berusaha dan cuba nak menumpukan kepada perkara-perkara begitu. Sebab macam dia Puan Dina beritahulah, pusat latihan dalam Malaysia ni pun menjangkau 1,000 lebih. Dan kita melihat fungsi CIDB dalam ATA ni adalah satulah untuk mengakreditasi. So peranan tu time to time, dari semasa ke masa CIDB ke arah untuk mengakreditasi dari segi pusat latihan, personel, belia dan sebagainya. Dan kita lihat bahawasanya industri ini perlu diperkembangkan ke arah penjitilan. Maknanya berguna berteknologi tinggi. Sebagai contoh tadilah simulator dan sebagainya. Ini adalah salah satu pendedahan yang dibawa oleh CIDB untuk kita mengejar teknologi-teknologi yang ada sekarang ni. Dan kita tak naklah Malaysia ni ketinggalan dalam perkara-perkara tu. Dan benda-benda tu secara tak langsung akan membuka peluang dan juga menarik minat belia-belia tempatan. Dan belia-belia tempatan ni dia punya peluang amat cerah. Tiada apa yang perlu digusarkan. Dan apa fasiliti yang disediakan bukan sekadar latihan. Dan kebanyakan fasiliti yang CIDB sediakan termasuk asrama. Tak perlu berulang-alik jauh. Dan kita berada di lokasi yang strategik. Dan pada tahun ini kita akan jangka satu kompleks yang baru akan dibina di Sabah. Wow. Ni like pre-announcement ni macam mana ni? Kita beritahu awal. Wow, kompleks on latihan. Akademi Binaan Malaysia. Akademi Binaan Malaysia yang kedua lah kalau kira di Sabah. Yang baru. Yang baru. Oh, yang existing ni nanti akan dinaik taraf, akan dibuat satu kompleks yang lebih sempurna. Wow. Menarik. Maknanya itu menunjukkan sebab ada demand kan. Ya. Bila ada demand, that's why CIDB naik taraf, buat yang baru, kompleks yang lebih komprehensif. Menarik. Kita dapat pre-announcement pula kan, berita baik daripada CIDB. Okay, tadi awal-awal kita ada cakap that episod kita kali ni is special in conjunction with ASEAN TVET Friendly Match.
So kita tak cerita. Tadi I just minta you bagi teaser kan. So now is the time. Untuk mungkin Cik Suhaimi boleh cerita sikit pasal ASEAN TVET Friendly Match ni. Apa sebenarnya? Okay. Dalam TVET ni sendiri, kita ada pertandingan kemahiran dunia, World Skill. Yang mana dalam pertandingan tu ada beberapa level lah. Dia peringkat Malaysia, ASEAN, Asia dan peringkat dunia. Itu dalam kata pertandingan-pertandingan yang dijalankan sepanjang tahun lah. Dan pada tahun ni ada julung kalinya melalui Kementerian Kerja Raya kita menganjurkan friendly match antara negara ASEAN dan juga jemputan kepada negara Asia. Dan dalam ni kita ada terdapat lebih kurang 118 delegasi yang akan turut serta untuk dipertandingkan kemahiran. Sebagai contohnya plumbing pun ada, untuk berhawa dingin pun ada, dan untuk kalau berbentuk construction digital macam CAD, CAD semua pun dipertandingkan. Dan kita ada beberapa tempat lah untuk pertandingan, sama ada di kompleks Convention Center CIDB, di Fitech, di area Selayang sana, dan juga di e-construction, Econ di peringkat untuk digital construction, dan juga di Akademi Binaan Malaysia Wilayah Tengah. So maknanya dia adalah macam pertandingan macam World Skill. World Skill ni macam, tak silap saya, dia macam konsep Olimpik untuk kemahiran kan? Dan orang kata pertandingan ni adalah pemanas badan bagi pertandingan ASEAN World Skill yang akan diadakan di Manila, Filipina. Bila tu? Bulan 8. Oh, tak lama dah lah. Bulan 8 maknanya ni macam like pemanas badan. Pemanas badan lah. Kita bagi training punya ground untuk kita punya wakil-wakil, dan kita jemput ada daripada ASEAN dan Asia. Oh, besar lah, bukan ASEAN semata-mata lah. Ya, sebab jemputan khas ni kalau macam bukan negara ASEAN adalah seperti UAE lah. UAE pun datang? Ya. Wow. So memang... pada masa yang sama kita boleh belajar mengenai orang kata bagaimana negara-negara serantau ni dalam bentuk pertandingan. Dan ini saya percaya julung kali diadakan. Pertama kali melalui Kementerian Kerja Raya dan CIDB sebagai organizer utama lah yang menyokong Kementerian Kerja Raya. Ya, betul. ASEAN TVET Friendly Match. Nama tapi Friendly Match lah namanya kan. Bunyi Friendly Match, tapi bila dengar cerita komponen you tadi tu, serius bukan friendly sangat ni. Yelah, you nak compete dengan negara ASEAN. Total 138 delegasi. 118 delegation all over ASEAN dan Asia tadi. Datang berkampung di Kuala Lumpur. Betul. Di beberapa lokasi tadi lah kan. Dan tarikhnya ada 23 sehingga 26 dan Jun. Minggu depan. Mereka akan hadir pada area hari ini. Akan sampai. Kita welcome them. Dan okay, kalau mereka interested nak join nak join this ASEAN TVET Friendly Match, especially kita kan tadi ada 1,300 TVET punya institution di Malaysia. Kalau macam among them nak dapat that exposure, bukan mudah ni. Yelah, you nak pergi World Skill mungkin lagi susah dia punya ni kan. And then that's why lah KKR melalui CIDB anjurkan this friendly match supaya kita bagi exposure kepada kan. So macam mana, is this selected by invitation ke, open ke, macam mana sebenarnya? Bagi orang kata untuk yang berminat untuk melihat pertandingan ni, dia adalah orang kata jemputan terbuka untuk hadir pada 24 sehingga 26 Jun ini, bertempat di CIDB Convention Center di Jalan Shang Shaolin, Ceras. Yang mana terbuka pada semua untuk merasai orang kata, untuk melihat kemahiran di setiap negara-negara ASEAN yang terlibat dan juga jemputan khas daripada negara Asia. Ini adalah peluang kita untuk melihat bagaimana mereka ni, kecekapan di negara-negara ASEAN ni melaksanakan pertandingan ini sendiri.
So 3 hari, 24 hingga 26 di Kompleks CIDB Chan Shaolin Cheras, Ya, betul. terbuka kepada umum. Betul. You are rasa tak relevan pun boleh datang. Sebab ini Semua orang relevan. kata, sebab this is the exposure. Ya. Sebab TVET ni macam kita cerita tadi lah, panjang kita ceritakan. It's not only about satu skill yang dia merangkumi semua. Betul. Ya, so boleh datang ke Kompleks CIDB Chan Shaolin. And mungkin selain daripada friendly match tu, apa lagi? Dan kita pun akan menyediakan mini carnival kepada orang kata semua pengunjung-pengunjung yang hadir ni, dan ada peluang untuk orang kata merasai simulator yang berteknologi tinggi yang ada diguna pakai di Akademi Bina Malaysia di serata Malaysia, di seluruh Malaysia ini bertempat di sini. Bertempat di sini. Ya. Bila kalau nak menguji skill kepada tower crane, bolehlah datang. Ya. Kalau rasa tangan menggigil macam mana nak buat wedding, bolehlah mencuba. Menarik. Mungkin komponen lain pun boleh Puan Dina boleh terangkan. Ya, alang-alang kita bercerita mengenai mini carnival sebab pihak kami di CIDB IBS akan menjadi host bersama untuk sokong di ASEAN TVET Friendly Match. Kita akan adakan komponen mini carnival. Betul. Kita nak utilize kita punya kompleks CIDB yang besar dan full facility ni. Kita ada dalam mini carnival, kita ada banyak orang kata aktiviti yang menarik. Macam sebut tadi, simulator, kita ada simulator welding, NDT, drone punya simulator, dan juga kita panggil juga industri untuk datang showcase dia servis, dia produk. Kita panggil yang berkaitan dengan industri pembinaan. So jadi memang rugilah siapa tak join Betul. Boleh merasai pengalaman like world skill. Tak boleh pergi Manila, jangan risau, datang ke Chan Shaolin, datang ke CCC, CIDB Convention Center di Chan Shaolin. You boleh dapat exposure macam mana world skill dijalankan. Betul. So I rasa ini sangat peluang baik untuk all the institutional TVET especially. Betul. Yang tadi ada 1,000 lebih, 1,300 lebih kan. Betul. So jadi minggu depan dah dia akan berlangsung. Datang again 24 hingga 26 Jun. CIDB pertama kali Pertama kali dianjurkan. So adakah akan jadi annual ke macam mana? Boleh buat announcement ke juga ya sini? Kalau kita tengok benda ni memberi manfaat pada industri pembinaan, tak salah kalau diteruskan. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. So jadi sebenarnya kalau you guys datang, CIDB akan buat lagi. Macam itulah kan. Kalau ramai lah minggu depan di CCC ni, di kompleks CIDB, maka CIDB akan ulang lagi. Betul. Okey, so kena datang tau. Untuk maklumat lanjut boleh layari sesawang CIDB lah, www.cidb.gov.my, dan melalui pertandingan dan apa program-program yang terlaksana dalam Friendly Match pun ada di situ. So inilah peluang keemasan bagi pelajar-pelajar yang masih belajar untuk melihat bagaimana orang kata proses dan kemahiran tu dilaksanakan. Macam-macam CIDB buat. Macam-macam. Macam-macam. Banyak pula nak cerita, tapi itulah masanya kita ada 60 minit je. So kita dah almost to the end. Mungkinlah Cik Suhaimi, sebelum kita go to our closing session, saya nak tanya last, dan bukanlah soalan. Saya mungkin nak Cik Suhaimi kongsi your harapan on the whole TVET punya agenda lah. Dia dalam TVET ni sendiri, kita punya harapan yang sebenar adalah penerimaan masyarakat. Bukan saja penerimaan, adalah pelibatan kepada belia-belia dan juga personal-personal yang di luar sana, untuk bersama-sama CIDB kita mengangkat taraf bekerja kemahiran, terutamanya warga tempatan, untuk memastikan kita ni orang kata mampu buat sendiri tanpa mengharapkan kebergantungan kepada pekerja asing. Dan juga secara benda ni adalah orang kata salah satu ilmu tambahan, walaupun tak mencuburi industri pembinaan, tapi adalah ilmu yang kata yang boleh diguna pakai bila diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu orang kata plus faktor dalam TVET itu sendiri. Tak semestinya kita bekerja dalam industri, tapi kita boleh aplikasikan
dalam kehidupan harian kita. Ini ingat tak dulu? Zaman saya belajar ada subjek kemahiran hidup. Oh, tu zaman saya tak ada. Saya rasa ini relate lah kan. Memang like is a orang kata basic skills yang kita belajar untuk our survival juga. Betul. Rutin, daily kan. Ya, satu keperluan sebenarnya. Satu keperluan. Betul lah, betul. Setuju. So, terima kasih again Cik Suhaimi dengan you punya pandangan, you punya perkongsian, dan saya sangat-sangat tertarik dapat dengan jelas fungsi CIDB satunya, dan juga kat mana status TVET kita as a national agenda, apa hala tuju dan way forward, dan ditambah pula dengan polisi tadi. Itu maknanya memang kalau nak tengok balik, dia dah memang inklusif dah. Semua dah. The ecosystem dah ready. Tinggal nak dapat take up lah dan support daripada semua orang. So kita sepatutnya bagi orang kata satu penghargaan kepada kerajaan sekarang, yang mana Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai pengerusi TVET negara, yang menunjukkan orang kata peranan kerajaan ni semakin orang kata memberi tumpuan pada TVET itu sendiri. Ya, betul. Dan memang that's why semua orang duk bercakap pasal TVET. Kan, di bibir-bibir semua orang TVET. Alright. So again, terima kasih Cik Suhaimi kerana sudi menjadi tetamu special for our episode orang kata edisi Bina Podcast untuk TVET edition. InsyaAllah mungkin ada lagi episod di masa hadapan untuk agenda lain lagi, sebab banyak I rasa di bawah you punya sektor. Itu sahaja masa yang kita ada untuk episod kali ni, episod special TVET edition. And sebelum kita menutup tirai, kesemua informasi mengenai ASEAN TVET Friendly Match tadi, you guys boleh go to our website www.aseantvet.my. So every information, detail semua ada dalam tu. Jangan lupa tengok and browse and support. And another thing I nak remind, if you guys interested to be part of our Bina Podcast panel guest seperti Encik Suhaimi tadi, feel free to approach us, CIDB IBS Official. So insyaAllah next guest will be you guys. Okay? So I think itu sahaja. Let's see for the next episode. Bye-bye.